antara 22 hingga 24 Ogos 2025, Pertubuhan Sains dan Kesejahteraan telah menjalankan pemantauan masa nyata PM2.5 dan PM10 di 4 lokasi utama di Lembah Kelang. Pemeriksaan ini dilakukan pada lewat malam ketika udara kelihatan selamat pada pandangan mata kasar. Dapatan kajian mendedahkan satu pola yang membimbangkan. Tahap pencemaran memuncak pada waktu malam, selari dengan pelepasan industri serta keadaan udara yang statik menyebabkan bahan pencemar terperangkap lebih dekat dengan aras tanah. Menara Top Glove Shah Alam, paras PM2.5 melonjak sehingga 62 mikrogram per meter padu pada jam 2 pagi, iaitu lebih 4 kali ganda melebihi garis panduan WHO bagi purata 24 jam sebanyak 15 mikrogram per meter padu. Wisma M Steel Kelang, paras PM2.5 meningkat kepada 38 mikrogram per meter padu, walaupun suasana malam kelihatan tenang dan sunyi. Pejabat Perdana Menteri Putrajaya, selepas hujan lebat, paras PM2.5 menurun kepada 9 mikrogram per meter padu pada jam 2 pagi. Namun, penurunan ini hanya bersifat sementara. SK Cyberjaya 2 Cyberjaya, bacaan selepas hujan turut menurun kepada 7 mikrogram per meter padu, menunjukkan peranan hujan dalam pembersihan bahan pencemar untuk jangka masa pendek. Walaupun bacaan yang direkodkan lebih rendah berbanding lonjakan berbahaya sebelum ini, kehadiran PM2.5 dan PM10 masih berbahaya. Zarah halus ini tidak perlu berada pada paras tinggi untuk menjejaskan kesihatan. Walaupun pada kepekatan yang lebih rendah, ia mampu menembusi jauh ke dalam paru-paru dan aliran darah, sekaligus meningkatkan risiko asma, penyakit jantung, strok dan pelbagai penyakit kronik lain secara senyap. Dapatan ini membuktikan bahawa pencemaran udara tidak hilang apabila matahari terbenam. Pencemaran waktu malam di Lembah Kelang adalah nyata, boleh dikesan melalui pemantauan dan sering tidak kelihatan. Melindungi kesihatan awam memerlukan kesedaran, pemantauan berterusan serta tindakan yang lebih tegas bagi memastikan udara yang kita hirup benar-benar selamat.